So AA and Nasadila, it's been a long time since I update my YouTube video. It's been 2 years. So today, I've come up with the new series which is Cook with Adila series where I share my recipe. So today's recipe is Korean spicy chicken. So guys, don't forget to subscribe, like and comment and share this video. Enjoy this video. Bye bye guys. Hi guys, hari ni kita nak buat Korean spicy chicken versi tekak Melayu. Serius sedap. First kali, kita guna 10 ketul kepak ayam. Kita marinate dulu ayam ni dengan white pepper, agak-agak secukup rasa dan masukkan seasoning pepper. Gaulkan bagi sebati supaya semua ayam kena perapan. Lepas tu, kita perapkan selama 20 minit. Sementara tunggu ayam perap, kita pecahkan 1 biji telur dan kacau. Dan masukkan telur tadi ke dalam ayam yang dah diperap. Gaul lagi sekali bagi semua ayam bersalut cantik. Untuk salutan ayam, hari ni kita guna tepung goreng ayam adapi. Ayam ni kita nak buat teknik double coating supaya lagi crunchy. Ambil ayam tadi, salut dengan tepung goreng ayam adabi. Lepas tu, ulang sekali lagi step yang sama untuk double coating. Buat sampai habis semua ayam. Okay, now kita panaskan minyak. Bila minyak dah betul-betul panas, goreng ayam tadi. Kalau korang nak ayam lagi rangup, boleh buat double fry. First fry tu goreng sampai ayam masak dulu, tak perlu terlalu garing. Lepas tu angkat dan biarkan sejuk sekejap. Dan goreng kali kedua sampai betul-betul rangup dan keemasan. Dah siap goreng, kita ketepikan ayam dulu. Now kita nak buat sos Korean spicy dia. Tumbuk 4 ulas bawang putih dan tumis dengan sedikit minyak. Bila dah naik bau, masukkan 2 sudu cili boh. Masak sampai pecah minyak. Lepas tu masukkan 1 sudu gochujang dan masukkan 2 sudu sos cili dan 2 sudu sos tomato. Kacau bagi semua sebati dan masukkan sedikit air. Untuk bagi warna dia lagi merah pekat dan cantik, masukkan sedikit kicap. Lepas tu, masukkan 1 sudu madu. Kalau nak letak sedikit seasoning pun boleh, agak-agak ikut rasa. Dan masukkan 1 sudu brown sugar. Kalau nak lagi sedap, boleh guna gula Melaka. Masukkan secubit garam dan sedikit gochugaru iaitu sebut cili Korea. Okey, sos kita dah siap. Nah, kita nak salut ayam pula. Masukkan ayam dalam 1 bekas besar dan tuang sos tadi. Gaulkan sampai semua ayam bersalut cantik dengan sos spicy Korea tu. Dan kita dah boleh hidang. Taburkan bijan dan daun parsley. Kalau tak ada parsley, daun sup pun boleh. And siap Korean spicy chicken kita. Serius sedap, makan panas-panas. Boleh makan dengan ramen, nasi atau makan macam tu je pun dah sedap sangat. Ni versi kita melayukan sikit resepi dia supaya lebih kena dengan tekak Melayu. Selamat mencuba korang!